Ini adalah 4 kesilapan yang aku terbuat dulu waktu aku dapat PTPTN. Khasnya untuk student, supaya kau tak buat kesilapan ni, supaya kau tak pening macam mana aku pening dulu. Aku baru balik daripada one of university ni, jumpa klien jap. Tapi bila aku tengok universiti ni, aku teringat dulu zaman aku belajar, zaman PTPTN lah. Kesilapan yang pertama yang aku buat dulu adalah aku tak gunakan duit PTPTN untuk tujuan dia yang betul, iaitu tujuan belajar, bayar yuran, beli buku teks ke something yang menggunakan untuk belajar. Bila kau tersilap benda ni, kau akan short duit. Kira kau suruh beli tu beli ni, buat field work ke apa ke, kau tak dapat nak buat sebab kau tak ada duit. So kau akan jadi stres dan jadi pening lah. Yang kedua adalah aku tak manage duit PTPTN ni dengan betul. So, kau dapat duit PTPTN tu satu sem. Kena faham, satu sem tu bukannya satu minggu. Satu sem ni dia merangkumi, tak silap aku, kalau long sem 14 minggu. Satu sem tu, duit tu kau kena bahagikan kepada 14 minggu. Kau tahu berapa yang kau boleh guna. So kesilapan aku dulu, dapat lump sum, aku tak manage duit tu dengan betul. So duit tu habis dengan cepat guys. Manage duit tu dengan betul supaya tak silap lah. Alright. Yang ketiga adalah menggunakan duit tu untuk kau beli benda yang kau idam-idamkan. Yes, aku faham. Namanya student yang datangnya daripada mungkinlah golongan B40 ke apa. Mungkin ada hobi yang kau minat lah. Macam aku dulu, aku memang minat aku main piano. Beli piano, digital piano 88 key. Korang Google sekarang 88 key berapa ribu. Akhirnya aku short duit jual balik aku punya piano tu, dan pula tak sampai pun berapa harga yang aku beli tu lah. Jangan ikut kita punya hati. Yang keempat ni yang paling teruk lah. Aku dapat duit PTPTN ni, aku buat investment guys. Investment apa kau tahu tak? Buka kedai jamu. Gila guys. Dapat duit PTPTN, kau invest untuk buka kedai jamu. Macam tak aku boleh terfikir untuk buat benda. Dan akhirnya investment tu tak jadi apa, dan aku pening lah. Kena start buat Grab lah. So sebenarnya kadang kekerasan tu datang daripada diri kita yang tak betul-betul manage. Aku harap terutamanya student yang sekarang ni tak buat kesilapan yang sama, supaya korang tak pening. Gunakanlah duit PTPTN yang korang dapat ni, utilisekan dia untuk memang untuk study, untuk belajar dengan betul. Okay, kalau suka video ni boleh follow, like and share. Jangan lupa share dekat student yang ambil PTPTN ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Let's go.